selamat petang. So, sekarang kami berada di Ratau Panjang. Aku baru sampai di Ratau Panjang. Sampai dah hujan. Berapa kak? 15. Kak ni dah. Dah apa. Jadi baru sampai. Okey. Beli. Baru sampai di Ratau Panjang sebab nak try makanan dekat sini. So sekarang sampai ni gerai-gerai makan, gerai-gerai. So beli kelapa madu. Baru sampai terus hujan lebat sangat-sangat. Ini adalah first time aku buat video vlog depan orang. Cuba beranikan diri walaupun sebenarnya segan. Kalau korang perasan sebelum ni aku bercakap pun tunduk rakam senyap-senyap. So sekali ni masa aku nak beranikan diri, nak buat betul-betul vlog yang rakam, abaikan apa yang orang nak cakap. Sekarang aku nak betulkan kereta dulu, letak tempat tepi jalan. Okay. Ni ambil air tu. Datang semata-mata nak beli ayam susu. Ayam susu ni jarang kita jumpa. Kalau soses-soses yang biasa tu, itu biasa kita jumpa. Kalau ayam susu ni jarang sangat. Ratau Panjang ataupun mana-mana tempat kita try lah. Banyak parking macam ni je. Kita parking tepi jalan macam ni, terus buat macam drive-thru. Cuba Selipar. Tak ada orang Tak ada orang weh? Tak ada orang cari selipar kerok ada? Lepas tutup menu. Tak ada. Tutup habis tak? Oh tak ada. Okey. Biar jarang mari sini, terang kita mari. Berapa lama dah tak mari, tiba-tiba kita terang mari. Jual selipar mana? Depan tu ada. Kedai selipar mana Itu ada. Selipar jenis kerok ada? Tutup menu? Kan ada? Tu? Tak ada? Saya kecil. Kita rasa berapa? 40 panjang. 45. Boleh lah. Berapa ya? Terah. Ada? Terah cari selipar kerok. Tutup penuh supaya kaki tak cedera lagi. Beg banyak. Oh, dia molek. Jadi dia molek. Tak boleh besar sikit selesai. 45 dah. Oh. Ada sejenis design ni ya? Okey. Tak apa. Okey weh. Masih. Jom kita pergi ambil gatu dulu. Beli selipar untuk safety sebenarnya. Sebab kaki hari tu cenderung takut lah. Pergi ambil. Ni kejap. Ada? Ada yang lagi? Okey. Ada selipar kerok. Selipar jenis kerok. Tutup. Jenis kan ada? Pergi solat lah. Dua jenis ni lah. Saya berapa 40 lebih tu. Tu saya berapa? 40. Ni berapa? Harga 47. Okey, itu harga berapa? Sama. Nanti 43. Okey. Sekejap kita tanya tu siap dah? Berapa? 10 je ada. Selepas tadi beli makanan. Pergi Ratau Panjang bukan apa pun, kadang-kadang untuk makan je. So, itu tadi aku beli. Aku beli air kelapa. Aku beli ayam susu. Ayam susu untuk orang tak tahu, ini adalah ayam susu. Dia ayam yang dia rasa manis-manis susu lah. Tak tahu sama ada dia celup dengan susu ataupun apa-apa. Dia rasa manis lah. Aku pun jarang makan, tapi wife aku dia suka sangat. So try lah kan, beli. So ini ayam susu dia, rupa dia macam ni. Macam ni je, dia macam soses je. Tapi dia manis-manis rasa susu lah. Bismillah. Nak aku pun makan. Sedap. Sedap. Dia rasa ayam je lah. Sebab nak habis lah. Tapi harga dia agak mahal juga.
Satu ni RM3.50. 4 RM10. Dah. Nah. Nak habis lah. Sikit lagi ni. Okey, habis. Nah. Habis. Kena tunjuk kat dia. Kalau tidak, dia ingat ada lagi. Beli air kelapa kosong. Tapi kelapa dia kurang, mungkin dia ada tercampur kelapa muda dengan kelapa tua. Itu yang jadi rasa macam lain sikit. Hai. Sunat baik lagi pun. Kita nak balik rumah Mak Su lah ni. Seterusnya ada beli kerabu Maggi. Kerabu Maggi ni tempat mana-mana pun ada, tapi saja nak try yang tau panjang punya. Jangan. Saya ambil kereta Wow. Ya, ini kerabu Maggi. Dia ada sotong, ada ayam, sosis semua. So, boleh lah nak try ni. Try sikit je. Buat rasa-rasa. Jadi, nak try kerabu Maggi. Aku kurang ni makan benda ni. Sebab aku tak berapa suka kerabu Maggi. Tapi wife aku suka. Tapi dia try lah Aku tu apa tu? Maggi. Bismillah. Saya ada Pedas weh. Nak ah? Nak try? nak. Tak payah pedas lah. Ini ada Wife. Rasa pedas-pedas. Manis. Dia ada sotong, ada meatball, ada kerang. Ada udang, ada sosis, ada sotong, ada kerang kot. Ini kerang kot. Tak maulah, why kacau Bi. Dia pedas juga. Pedas. Kita jumpa sekejap lagi sebab wife aku sekarang tengah berhenti kat kedai pilih pakaian. Jumpa sekejap lagi. Bye.